Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The wait is over, and the stage is set. Weh, kau asal? Kau tahu aku tak smart ah. Macam nak nampak smart? Oh, ya. Weh, geng, masuk. Weh, apa benda ni? Diorang kata, dengan benda ni, kita boleh nampak smart. Kau dah pernah try? Sekarang boleh try lagi. Sekarang dapat kan. Nanti kita try sama. Mari aku try dulu. Oi, kau nak buat apa ni? Alah, diam-diam je tau. Ke kau nak try sekali? Ni tak mau ah. Korang tahu tak? Dalam rokok tu ada macam-macam benda. Ada nikotin, ada tar dengan 4,000 bahan kimia yang bahaya yang lain. Weh, jom lah try sekali. Tak mau aku. Alamak, kita nak try je pun. Sekali-sekala, tak boleh ke? Kita orang pun nak jadi smart juga. Dalam banyak-banyak benda yang boleh buat kau jadi smart, ini yang kau pilih. Itu pi sikit boleh tak? Fatih, Adam, bagi tahu orang cara-cara lain nak jadi smart. Korang boleh jadi smart dengan Al-Quran. Orang boleh jadi smart dengan bersukan. Alah, sikit je. Sikit apa 4,000? Aku tahu, ini pilihan korang. Tapi Nabi pernah cakap, ada 2 nikmat yang manusia selalu sia-siakan. Nikmat kesihatan dengan nikmat masa lapang. Takkan korang lawan cakap Nabi kot? Kau nak ke leher kau kena tebuk. Kau nak ke jantung kau rosak. Kau nak ke kau kena kanser paru-paru. Betul juga kan cakap korang? Okeylah. Tak jadilah kita orang nak try benda-benda ni. Jom, jadi semak dengan cara yang lebih baik. Jom! Jom! Jom. Masa depan kita lebih berharga daripada asap sementara. Orang yang kuat bukan dari yang betul dadah, rokok dan vape, tapi yang berani berkata tidak. Hayatul sihat wal mustaqbal aman. Say no to drugs, vaping and smoking. La taqid hayadukum min ajali dukhon. Our future is worth more than just a temporary smoke. One puff today, less life tomorrow. Nilai hidup bukan ketagihan. Bukan bergaya, tapi dirasa. Sisa hari ini, menyesal kemudian.